Encik claim, macam mana saya nak buat claim ni kan? Encik claim ni pun katalah, okey tak apa, saya akan proseskan claim tu untuk Encik Faiz. Tapi Cik Faiz kena bayar, ada kos admin dia. So Cik Faiz ni pun tanpa fikir panjang, sebab nak dapat 5,000 tu, sangguplah bayar kos admin tu. Contohnya, tak silap saya lah, dia macam kata 10% ke 5% daripada claim tu kan. So apa berlaku, Cik Faiz pun bayarlah admin fee tu untuk uruskan claim tu lah, kononnya kan. Tapi itulah, last kali memang Cik Faiz tu kena scam lah dengan encik claim tadi.